Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So dalam video hari ni kita orang sebenarnya nak pergi Kamit lah, macam Cars and Coffee macam tu. Okay, which is organised by Hatch Life Malaysia. Just lepak-lepak engine chill je lah dengan kereta-kereta hatchback semua. Mix akan campur. Kereta apa aku tak pasti lah. So nanti dalam video ni kita akan tunjuk lah. Dan dalam video ni aku akan tunjuk buat style vlog lah. Lama tak buat style vlog kan. Part dia buat dekat Bijau Cafe arah Damansara. So kita orang currently heading there lah. Dah lama tak bercampur orang. So hari ni baru nak pergi event kereta. Bukan actually event lah, just meet up je lah kan. Tengoklah apa yang kot ada kereta yang menarik datang nanti, bolehlah tengok review kan. So dalam video hari ni aku akan shot POV style menggunakan kamera latest yang kita orang acquire untuk Supreme TV, which is DJI Osmo Nano. Kalau korang berminat, aku akan letak link dekat video description bawah. Alright, so jom, let's go. Salam. Pakai mana bang? Baik bang. Alhamdulillah. Parking kat dalam je dah. Begini keadaan ini. Bersepa-sepa tak tersusun. Corolla cepot. Ada gang. Ini yang tempat merah ni. Ya ce. Mana tempat parking? Kereta live. Sebenarnya apa pakai? SNR. Sana. Bawa kat mana? Garas 21. Okey tak pakai? Keras sangat tak? Tengah memikir nak pakai kat ni tapi risau. Okey. Risau bouncing sangat. Okey, kita tengok jap apa kereta ada. Sini abang K punya kereta. Kita akulah. Memang setup auto show memang baik lah. Oh, rem dengan brake dia geram. Rem idaman ni Glam Light. Oh, dah pakai carbon lah. Baik. Suzuki Swift Sexy. Motor aku S-Max pakai colour ni lah, kuning Suzuki Swift ni. Mak lawat dah. Felwan. Tapi itulah tempat dia bercampur sikit. So bersepah sikit lah parking, tak satu tempat. Oh lawas ya. Sikit gambar. One day baby, one day. 58. Oh lawa rem dia. Oh emotion. Kayak apa dia pakai ni? O50 siap bawa on the road. Alamak, colour putih mat. Pelik Langkawi ya. Sebaik tak beli kereta ni dulu. Asal bini aku nak kereta ni. Hatchback. Mak rapat betul kau parking. Ni selalu semalam kot keluar dekat Hatch Live punya Instagram. Selalu keluar kat ni. Geng-geng Hatch Live. Oh ni rare. Alfa Romeo. Nak pula je hari sini. Aduh ay. Aku kata apa? 255. 9.5 JJ ke sini rem ni. Oh, nice lah. Carbon dia. Dan tocat. Color match. Oh, style agak kan? Buat setup camping ni. Nice. Panam 58. Itulah parking dia agak bersepah-sepah sikit. Jadi tak dapat satu tempat lah semua. Nice. Main tebur ke apa ni? Tutup lubang kat atas ni. Mat kau punya setup agak mat. Tak banyak lah kereta. Tak banyak tapi lepas tu dia berterabur sikit. Jadi nak tengok kereta tu ada bercampur kereta-kereta biasa lagi. Parking lot lah. Parking lot dia limited sikit. Yang last time dia buat tu cantik. Ambil gambar kereta tapi belakang kedai pula. Tak apalah, belanja lah satu kali. View tak cantik lah. Tapi hood dia lawa. No, mine is the white one. Oh, yours is the white one. Oh, okay. Really like this car very much. This car come with manual. Yes. Quite reasonable lah, Ram Light. Ram Light is quite reasonable. Better than, I mean, all those how to say, the brand that from then you send to the warehouse. Ni satu lagi gang baru keluar kat ni. Putih. Stock.
1.2. Oh, tapi trim dia hitam lah. Oh, dia red. Cuma dia dah masuk lowering spring SNR. Just nice lah, tak adalah rendah sangat. Okey ke ni? Tapi kalau kat aku tak pasti lah lepas ke tak ni, sebab aku dah tukar rem kan. Okey kot, tak jagat kot. Nice. Setup rally tapi pakai Ivanova mat. Rem apa ni? Engkai apa tak pernah nampak lah. Tak familiar sangat lah. Kalau korang tahu komen kat bawah rem Engkai apa ni. Nice ni. Lebar mat. Saiz tayar 25-40 lebih kurang aku lah. Sama. Belakang dah lebar betul. Ada rezeki satu hari mungkin boleh pakai lah. Tak dapat RZ RS pun jadilah. Carbon. Ini pakai belakang memang dia jaga orang belakang. Kau takkan dapat stone chip ni. Gohtong fucker. Secara Supra. Nice. Tapi banyak-banyak kereta kat sini lah yang aku rasa memang aku paling minat. Ni lah Dia Yaris. Ini memang idaman hati lah. Bone stock macam ni pun dah cantik lah. Benda pula colour putih. Aduh boy. Aku rasa colour code dia sama lah, putih dia dengan kereta aku. Belakang dah lebar. Bontot dia. Yang ni pun antara kereta yang hampir-hampir terbeli tu. Mazda MX-5 Miata. Colour dia lawa syak. Tapi tu lah Mazda ni aku memang minat tau depan dia. Depan dia memang jahat gila. Tapi slack dia yang aku tak minat belakang dia. Belakang dia lampu memang macam tak berapa siap sangat. Tapi depan memang nice lah. Itulah kecil lah. Orang tinggi bawa kalau buka soft top tu memang kepala terkeluar sikit lah. Soalnya belakang dia belakang dia aku tak berapa minat lah. So tu je lah kot kereta yang ada. Tak banyak sangat lah kali ni. Yo.